Ramai murid kata diri tak pandai. Sebenarnya, bukan tak pandai. Tetapi, tak tahu teknik yang betul. Hari ini, anda akan belajar cara menulis perenggan pendahuluan menggunakan rumus TIHPS tips. Lepas ni mungkin anda akan suka untuk mencubanya setiap kali menulis pendahuluan. Pertama, T iaitu tema. Tema ialah perkara yang perlu dijelaskan dalam penulisan. Tema ini akan sentiasa dikaitkan dalam setiap perenggan. Dalam sampel soalan ini, T ialah penggunaan e-dompet. Kedua ialah I iaitu isu. Isu ialah gambaran keadaan bagi tema. Apakah gambaran keadaan yang boleh dikaitkan dengan penggunaan e-dompet? Contoh, semakin berkembang, semakin meluas, atau semakin dianggap penting. Contoh kali ini kita ambil I ialah semakin berkembang. Ketiga, H iaitu huraian. Huraian ialah penerangan kepada maklumat sebelumnya. Untuk mendapatkan huraian, timbulkan persoalan berdasarkan 5W1H. Contohnya apa? Siapa? Kenapa? Contoh kita persoalkan, kenapa penggunaan e-dompet ini semakin berkembang? Sebab banyak muncul aplikasi e-dompet di Malaysia seperti Touch and Go, Boost dan GrabPay. Apa-apa respon yang diberi daripada persoalan itu ialah huraian. H ialah banyak muncul aplikasi e-dompet di Malaysia seperti Touch and Go, Boost dan GrabPay. Keempat, P iaitu pendapat. Pendapat secara individu atau pendapat dari sudut pihak-pihak lain. Contoh sudut individu ialah kita mestilah manfaatkan penggunaan e-dompet ini dengan sebaiknya. Pihak lain pula, contohnya pihak perbankan perlu menambah baik kemudahan supaya lebih mesra pengguna. Kali ini kita guna P ialah kita mestilah memanfaatkan penggunaan e-dompet ini dengan sebaiknya. Akhir sekali, yang kelima ialah S iaitu skop soalan atau kehendak soalan atau juga dikenali tugasan. Skop soalan ialah kata kunci soalan yang perlu dikaitkan dengan tema. Jenis kata kunci contohnya PCK iaitu punca, sebab, faktor, cara, usaha, langkah kebaikan, manfaat. Anda boleh dapatkan pembayang daripada bahan rangsangan. Agak-agak, jimat masa dan nikmati mata ganjaran ni sesuai dalam kata kunci mana? Ya, kebaikan. Untuk sampel soalan kali ini S ialah kebaikan-kebaikan penggunaan e-dompet. Rangka TIHP dan S ini akan menjadi panduan buat anda menulis perenggan pendahuluan. Anda nak belajar menulis karangan? Dapatkan rangka dan bantuan frasa secara percuma. Di sini. Ini adalah contoh rangka pendahuluan yang terhasil daripada bantuan rumus TIHP dan S. Cuba anda teliti dan fahami satu persatu langkah demi langkah dalam penerangan sebentar tadi. Apabila digabungkan dengan bantuan frasa, akan membentuk 5 ayat dalam satu perenggan seperti ini. Jika anda tahu teknik yang betul, sebenarnya sangat mudah untuk menulis perenggan pendahuluan. Jom belajar lebih banyak teknik di markah penuh BM. Anda belajar sesuatu dalam video kali ini. Mohon subscribe channel ini supaya memudahkan anda mendapat info untuk video seterusnya. Terima kasih sudi menonton. Semoga video ini memberi manfaat buat anda semua. Yo, marga penuh BM, cikgu sis, teknik padu, kita skor